Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqqi wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Segala puji syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu taala yang dengan limpahan rahmatnya memungkinkan kita berkumpul pada malam ini dalam keadaan sihat walafiat untuk majlis ceramah ini. Semoga Allah sentiasa meridai setiap langkah yang kita tempuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terlebih dulu apa minta maaf sebab sepatutnya kita mula pada pukul 9, tapi sebab apa balik lambat tadi, sampai lambat, kita terpaksa juga mula pada pukul 9.30. Sambungan daripada ceramah kita minggu lepas ke 2 minggu lepas? 2 minggu lepas. Okey, mulai pada malam ni kita akan adakan ceramah ni setiap minggu. Cuma apa tengah duk bincang-bincang sama ada nak buat hari apa yang sesuai. Sebab start daripada minggu depan, hari Khamis malam Jumaat, kami akan adakan majlis zikir. Majlis zikir ni untuk yang dah berbai'ah. Lama sangat dah tak buat, kena buat balik lah. Jadi kita akan tetapkan nanti, tapi pendapat apa Jumaat malam Sabtu lah kita akan buat, insya-Allah. Sebab hari Jumaat kita cuti daripada program, hari Sabtu pun kita cuti daripada program. Jadi kemungkinan besar start daripada minggu depan kita akan buat ceramah pada setiap minggu pada Jumaat malam Sabtu, insya-Allah. Sambungan daripada ceramah yang kita buat pada 2 minggu lepas. Pada minggu lepas adalah pengenalan kepada tazkiyatun nafs mengikut apa nama programnya? Bukan. Apa namanya? Bukan. Nizam Ar-Ridwan. Apa maksud nizam? Nizam tu perancangan, peraturan ataupun satu model. Satu model pemulihan. Dan dalam kita nak dapatkan pemulihan, kita berusaha untuk mencapai redha Allah. Model apa ni, modul Nizam Ar-Ridwan adalah di bawah tazkiyatun nafs. 2 minggu lepas kita dah cerita pengenalan Nizam Ar-Ridwan berkenaan dengan tingkatan nafsu. Yang pertama nafsu apa? Ada berapa nafsu? Ada 3. Yang 7 tu keseluruhan. Tapi dalam modul kita 2 minggu lepas kita cerita berkenaan dengan 3 nafsu, yang nafsu itu menjerumuskan kita ke dalam penagihan. Dan nafsu yang kedua membawa kita
kembali ke pangkal jalan. Peringkat nafsu yang ketiga adalah untuk mencapai redha Allah di dalam kepulihan kita. Nafsu yang tiga tu, yang pertama nafsu apa? Lawamah. Yang kedua nafsu mulhamah. Yang ketiga nafsu mutmainnah. Alhamdulillah, ramai yang masih ingat, simpan dalam kita punya ingatan untuk kita amalkan di dalam kepulihan kita. Okey. Tajuk kita yang ini sambungan daripada modul Tazkiyatun Nafs, Nizam Ar-Ridwan. Dalam tu apa ada bagi tahu kita ada 13 teras. 13 teras di dalam kepulihan kita, di dalam usaha untuk mencapai redha Allah. Moto kita dekat Baitul Ridwan apa dia? Menggapai redha Allah. Okey. Dalam teras yang pertama diberi nama iktiraf. Iktiraf ataupun maksudnya pengakuan dan kesedaran diri. Di bawah tajuk ni apa ada letak satu tagline ataupun kesimpulan pendek daripada iktiraf. Perjalanan kepulihan bermula dengan keberanian mengakui kelemahan. Itulah maksud iktiraf. Iktiraf artinya pengakuan dan kesedaran diri. Ringkasannya, padatnya ada memberi makna perjalanan kepulihan bermula dengan keberanian mengakui kelemahan. Dalam surah Al-Isra ayat 70 Allah berfirman, dan kami telah muliakan anak Adam, dan kami bawa mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, serta kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas banyak makhluk yang kami ciptakan. Artinya Allah menciptakan kita sebagai manusia adalah sebaik-baik makhluk. Tapi kalau kita tidak berpegang kepada Quran, kepada sunnah, kepada larangan-larangan Allah, kepada perintah-perintah Allah, kata Allah apa? Kita lebih teruk, lebih hina daripada haiwan ternak. Sedangkan Allah jadikan kita berdasarkan ayat ni tadi, surah Al-Isra ayat 70, Allah jadikan kita sebaik-baik makhluk. Atas perbuatan kitalah yang menyebabkan kita boleh menjadi lebih hina daripada haiwan ternak. Dalam hadis Rasulullah yang bermaksud, apa sebab baru recover daripada mild stroke 3 hari sebelum raya haji yang itu, apa kena mild stroke. Sejak tu sebutan tu ada yang bunyi kita nak sebut lain jadi bunyi lain, baik dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Arab. Jadi apa tak berani nak baca matan Arabnya, takut sebutannya salah. Jadi apa baca terjemahan, sebab lidah ni masih rasa kebas-kebas lagi kesan daripada maestro. Baru-baru ni je dah tak pakai tongkat. Kalau tidak pakai tongkat kan, itu pun ada orang komplain pakai tongkat takut kena pukul. Bila masalah pula apa pegang tongkat pukul orang. Dia cakap tu dengan keluarga tu.
keluarga sampaikan dekat apa. Agak-agak siapa yang cakap tu? Tak apalah, kita tak payah cerita. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud setiap anak Adam melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Setiap, kata Rasulullah, setiap anak Adam ni melakukan kesalahan kecuali para nabi dan rasul. Maksum artinya terpelihara daripada dosa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah mereka yang bertaubat. Mereka yang bertaubat. Ini adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang, sebaik-baik hamba Allah. Kena banyakkan bertaubat, lebih-lebih lagi kita ni orang yang selalu buat dosa, selalu lalai. Okey. Dalam iktiraf ni kita cerita tentang pengenalan teras pertama, yakni iktiraf. Dalam setiap perjalanan manusia pasti ada saat kita tergelincir, sebab kita manusia yang lemah. Ada saat kita tergelincir daripada jalan yang lurus. Ada yang tersilap langkah kerana tekanan, kerana pengaruh rakan, atau luka batin yang tidak sembuh. Luka batin ni ada banyak. Tekanan ni mungkin tekanan daripada persekitaran, daripada keluarga, daripada isteri, daripada tempat kerja, daripada kawan-kawan, hasil daripada tekanan. Tekanan yang paling nyata bagi kita zaman ni, budak-budak sekolah, pelajar-pelajar universiti. Kerana apa? Kerana pelajaran. Kalau anak orang tu dapat straight A, kita dapat 1, 2, 3 A, kadang-kadang A pun tak ada. Nanti mak ayah kita akan kata, tengok kenapa tak nak ikut macam anak orang tu, boleh dapat straight A, engkau ni A pun tak ada. Benda macam tu boleh buat kita jadi stres, kerana dibanding-bandingkan dengan orang lain. Sedangkan kita tahu kemampuan kita, kita dah berusaha dah, kita dah belajar sungguh-sungguh dah, tapi setakat itu aja kemampuan kita. Nak paksa macam mana lagi? Bila kita stres, mulalah kita cari benda-benda yang boleh menghilangkan stres kita. Ada yang mula berjinak-jinak dengan game, ada yang game handphone, ada yang mula berjinak-jinak dengan judi online, sampai ada yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah atau bahan. Dia beza antara dadah dengan bahan ni lain. Bahan ni banyak benda boleh dijadikan bahan. Ubat-ubatan boleh jadi bahan, petrol boleh jadi bahan, gam boleh jadi bahan, ketum boleh jadi bahan. Ada banyak benda boleh jadi bahan. Dadah yang dah dikategorikan sebagai dadah, macam heroin, ganja, apa semua tu. Okey. Satu, kerana tekanan. Kadang-kadang tekanan kerja. Tekanan kerja ni daripada bos. Kita sepatutnya kerja daripada pukul 9 sampai pukul 5. Tapi oleh kerana overloaded kerja sampai terpaksa
stay back sampai 9-10 malam. Kemudian besok pagi-pagi dah nak kena datang dengan jam dekat jalan apa semua, kita jadi stres. Macam mana nak hilangkan stres? Terlibatlah dengan dadah dan bahan. Okey, yang ketiga, pengaruh kawan. Ini sangat-sangat banyak. Pengaruh kawan ni sangat-sangat popular. Kalau ikut statistik penagih dadah di kalangan remaja, pengaruh kawan adalah yang paling tinggi, yang paling banyak. Pengaruh rakan sebaya ini sangat-sangat membimbangkan. Banyak kes-kes yang apak dapat dekat Baitul Ridwan ni, kes pengaruh kawan tu sangat-sangat banyak. Kalau yang perempuan pun sama. Ada budak pelajar universiti perempuan, bila time nak exam ada kawan bagi tahu, kalau nak fokus belajar, nah ambil ni, isap ni, confirm kau fokus. Fokuslah sampai tak tidur-tidur. Ya tak? Kena batu, teliti, memang teliti lah. Ya tak? Tapi terlampau fokuslah sampai tak tidur-tidur, sampai memberi mudarat kepada diri. Ini antara pengaruh rakan sebaya. Ini sangat-sangat banyak ni masalah pengaruh rakan sebaya. Dan seterusnya, atau luka batin yang tak sembuh. Siapa tahu apa dia luka batin yang tak sembuh? Bukan lemah tenaga batin. Apa tanya serius? Bukan lemah tenaga batin? Okey. Ada yang jawab ya? Siapa yang jawab ya tadi? Okey. Sebenarnya lemah tenaga batin pun antara faktor juga. Antara faktor juga yang apak dapat kes lemah tenaga batin pun antara faktor juga menyebabkan penyalahgunaan dadah atau bahan. Tapi apa tak boleh cerita, nanti korang nak try pula, nanti tak maulah. Okey. Apa lagi yang dikatakan luka batin ni? Patah hati, jatuh cinta. Macam ada seorang kawan kita hari tu, macam ayam berak kapur. Mana dia? Mana dia? Oh, ada. Baru putus cinta kan. Alamak, dia punya monyok macam tunggu ayam nak kena, macam ayam tunggu nak kena sembelih. Itu nasib baik kat sini. Nasib baik dekat sini tu. Dia putus cinta tu nasib baik dia datang, dia ada dekat dalam ni. Kalau waktu dia putus cinta tu dia ada dekat luar, apa jadi? Tak tahu berapa G dia sambar. Luka batin ni pun antara faktor penyebab yang boleh buat orang terlibat dengan bahan. Apa ada kawan Cina, dia 2 orang, dua-dua recovery person, dah lebih pada 5 tahun ke 8 tahun lebih kurang macam tu lah. Okay, tapi lamalah dia recovery daripada dadah. Ada satu ketika tu kawan dia yang seorang ni, dia berdua ni rapat. Kawan dia yang seorang ni mati. Mati yang seorang ni, kawan dia yang seorang lagi jatuh. Sampai sekarang apa tak jumpa dia lagi dah. Lepas kawan dia mati, dia jatuh balik, dia terlibat balik dengan dadah, dia relapse. Sampai sekarang apa tak jumpa dia lagi dah. Tak tahu macam mana keadaan dia. Itu juga adalah luka batin. Tapi ketahuilah, kepulihan tidak akan pernah bermula. Kepulihan, faham betul-betul dengar dan faham betul-betul. Kepulihan tidak akan pernah bermula
sebelum datangnya satu langkah yang sangat-sangat penting. Langkah itu adalah teras yang pertama, iktiraf. Apa dia iktiraf? Pengakuan dan kesedaran diri. Ada orang yang ambil dadah tapi dia tak sedar. Dia tak mengaku. Aku ambil okey je. Aku ambil okey je, boleh je kerja. Aku ambil okey je, boleh je belajar. Ada tak kat sini macam tu? Ada. Boleh kata 99% macam tu. Ya tak? Pengakuan dan kesedaran diri. Kali pertama datang sini, kita interview, kita tanya, kau ambil apa ni sampai kau boleh datang kat sini ni? Mana saya risau? Tak ada lah, keluarga saya fitnah saya. Ya tak? Betul ke tak ni? Kalau betul, siapa angkat tangan? Minum je. Ada tak mengaku. Bila kita tanya, masing-masing tak nak mengaku. Kemudian kesedaran dalam diri tak ada. Kesedaran dalam diri bahawa dia tu dah buat salah. Dia tu dah mengambil benda-benda haram, benda-benda terlarang. Dia tak rasa bersalah. Tak ada kesedaran dalam diri dia, terutamanya orang yang ambil. Yang ambil? Yalah, dadah, betul. Terutamanya orang yang ambil, yang tak ada kesedaran diri ni, terutamanya orang yang ambil ganja. Kerana apa? Kan ada kumpulan Bani Tenang. Pernah dengar Bani Tenang? Ya, benar. Apa dia Bani Tenang? Dia orang yang mengambil ganja dan dia kata ganja itu adalah herba, tumbuhan. Ganja bukan dadah, katanya. Ini orang-orang yang tak ada kesedaran diri. Tak ada kesedaran diri. Yang tak mengaku dia buat salah, dia ambil benda haram. Perkara pertama di dalam Nizam Ar-Ridwan, modul Tazkiyatun Nafs, Nizam Ar-Ridwan, perkara pertama adalah iktiraf. Teras pertama adalah iktiraf, iaitu apa dia? Pengakuan dan kesedaran diri. Dia mengaku dia telah tersalah langkah dan dia sedar diri dia dah buat salah dan berusaha untuk berubat dan berubah. Moto Baitur Ridwan kan berubat dan berubah. Pernah dengar lagu Baitur Ridwan tak? Nanti suruh Aisam ke Fatih ke Zikri ke pasang lagu tu. Bagi yang tak pernah dengar lagi, pasang dengar, fahamkan betul-betul lirik dia. Susah payah Pak buat liriknya tu. Okey. Yang kedua tadi pengenalan tentang iktiraf. Yang kedua, intipati iktiraf tu. Apa dia iktiraf? Iktiraf adalah pintu pertama dalam sistem Nizam Ar-Ridwan. Iktiraf adalah pintu pertama dalam sistem Nizam Ar-Ridwan, Nizam sistem ataupun modul. Ia ibarat kunci yang membuka ruang kepada taubah dan penyucian jiwa. Taubah tu bertaubat. Penyucian jiwa apa dia? Tazkiyatun Nafs. Betul. Bagi tepukan dekat dia. Pintu pertama dalam sistem ataupun modul Nizam Ar-Ridwan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang bermaksud, ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kami kepada dosa yang kami lupa atau kami tersilap. Kita mohon kepada Allah supaya mengampunkan kita atas dosa yang kita lupa dan kita tersilap. Okey. Itu poin yang kedua, intipatinya. Poin yang ketiga, apa letak dimensi tazkiyatun nafs dalam iktiraf? Dimensi iktiraf tu di dalam tazkiyatun nafs. Dalam kerangka tazkiyatun nafs, iktiraf berada pada tahap nafsu lawamah, yang kita cerita 2 minggu lepas. Jiwa yang mula mencela diri. Jiwa ini belum sempurna, tetapi sudah ada kesedaran bahawa dirinya pernah tersilap dan sedang mencari cahaya. Kenapa dalam dimensi iktiraf ni apa nak terangkan? Kenapa apa berusaha buat modul baru, modul teras 13 teras Nizam Ar-Ridwan, kerana ikhwan sekalian, kerana ikhwan yang ada dekat sini. Maksudnya apa? Maksudnya korang dah datang, dah jalani rawatan pemulihan di sini, balik baru 2-3 hari, baru sebulan, baru 3 bulan, dah sampai sini balik. Jadi apa kena fikir, apa yang apa kelompongan, kelemahan yang ada yang kita perlu perbaiki. Oleh kerana itulah apa buat modul ataupun sistem Nizam Ar-Ridwan. Kerana kuranglah ni yang bagi idea ni apa buat. Okey. Dalam dimensi iktiraf di bawah tahap nafsu lawamah, kesedaran tu dah ada, tapi masih lagi sedang berusaha mencari-cari cahaya. Ku cari cahaya dalam kekalutan warna, sewaktu malam resah mengibarkan sayapnya. Pernah dengar? Itu lagu masa Pak muda-muda dulu. Sedang mencari cahaya. Kesedaran dah ada, tapi kesedaran tu masih lemah, masih sedikit. Sedang mencari-cari cahaya, sedang mencari-cari hidayah, petunjuk. Ini peringkat awal nafsu lawamah. Kemudian seterusnya, perkara yang keempat di dalam iktiraf di dalam kehidupan pemulihan. Dalam modul Nizam Ar-Ridwan ini, teras iktiraf diterjemahkan melalui aktiviti muhasabah diri dan penulisan autobiografi rohani. Ni kita akan cerita panjang lebar sekejap lagi. Ikhwan, dengar
semua ikhwan, ini kita dah start dah ni. Malam ni kita cerita, esok dah kena buat. Kita akan implement, kita akan jalankan teras pertama iktiraf dalam modul Nizam Ar-Ridwan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam Baitul Ridwan. Esok kita akan bermula. Ikhwan diminta menulis kisah hidupnya dengan jujur dan mengenal pasti titik kejatuhan serta doa pertama yang ingin dipanjatkan kepada Allah. Faham? Kena apa ulang lagi? Apa ulang lagi sekali? Buku ada tak buku? Masing-masing dah ada buku tak? Ada. Ada berapa orang yang tak ada buku tulis? Apa dah berapa kali dah beli buku? Apa rasa banyak kali dah beli sama? Ada lagi yang tak ada buku? Penuh? Okey, tak apa. Besok apa pergi beli dengan Aisam, beli buku baru. Buku tu khas untuk Nizam Ar-Ridwan. Buku yang untuk kelas pagi, kelas petang, sesi pagi, sesi petang, itu buku lain. Ini buku khas untuk Nizam Ar-Ridwan saja. Bermula daripada besok, semua ikhwan diminta menulis kisah hidupnya dengan jujur, dan mengenal pasti titik kejatuhan serta doa pertama yang ingin dipanjatkan kepada Allah. Faham tak? Ada pertanyaan pasal ni? Apa yang kena buat? Okey. Daripada mula terlibat. Penglibatan. Tulis kisah hidup, macam mana kita boleh terlibat. Kemudian kita je yang tahu cerita kita, macam mana kita terlibat. Bila orang tanya kita, kadang-kadang kita cerita tu berlapik, kadang-kadang cerita tu kona-kona, kadang-kadang cerita tu belik-belik, tapi ini untuk diri kita sendiri. Tak ada siapa yang akan tahu. Tulis macam mana kita boleh terlibat. Kemudian kita je yang tahu titik kejatuhan kita. Setiap kali kita buat recovery, kita jalani kepulihan, bila kita keluar daripada puspen ke, kita keluar daripada Baitul Ridwan ke, kita keluar daripada mana-mana pusat, kita jatuh. Ramai dekat sini yang sebelum masuk Baitul Ridwan dah masuk macam-macam tempat. Betul tak? Kita je yang tahu kenapa kita boleh jatuh dan kita masuk balik. Kita je yang tahu titik kelemahan kita sehingga kita terjatuh balik dan dihantar ke sini. Buat cerita tu, tulis cerita tu, cerita berkenaan dengan diri kita secara jujur. Kemudian kita tulis, kita je yang tahu apa titik kelemahan kita sehingga kita terjatuh balik, sehingga kita terlibat balik, sehingga kita relapse balik. Boleh? Okey. Kemudian cuba buat, fikirkan satu doa. Doa tu tak payah bahasa Arab. Doa yang kita faham, yang kita nak sampaikan kepada Allah. Apa dulu? Pernah juga hanyut. Padahal belajar pondok, belajar sekolah agama, tapi pernah hanyut sehingga tinggal solat. Apa mohon pada Allah sampai menitik air mata, menangis sungguh-sungguh. Minta apa? Minta nak solat aja. Apa tahu kelemahan apa? Apa tahu titik paling lemah sekali meninggalkan solat tu apa? Apa je yang tahu. Kenapa apa tinggalkan solat? Rasa malas dia tu lain macam sangat-sangat. Kita
panjatkan doa kepada Allah. Apa? Panjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, bantulah aku, tak nak benda lain. Bagilah aku kekuatan untuk dirikan solat aja. Sebab itulah ya permulaannya. Kalau solat kita terjaga, Allah pasti akan jaga kita. Waktu tu Apak pun pernah jadi liar juga. Apak bukan malaikat. Apak manusia macam korang. Apak pernah jadi liar juga, sehingga meninggalkan solat. Time nak solat, ya Allah, nanti sampai habis waktu tak solat. Alhamdulillah, Allah gerakkan hati, berdoa sungguh-sungguh, minta pada Allah, ya Allah, bagilah aku kekuatan nak dirikan solat. Itu je Apak minta dulu. Itu doa pertama Apak kepada Allah. Nak istiqomah dalam solat dulu. Itu je. Kalau kita dapat istiqomah dalam solat, kita dapatlah menundukkan nafsu jahat kita, nafsu liar kita. Kita akan meninggalkan segala larangan Allah dan kita akan buat apa yang Allah perintah. Kita pasti akan dipelihara Allah bila kita memelihara solat. Allah pasti pelihara kita kalau kita memelihara solat. Jadi dah tulis cerita tadi, dah tulis pula poin, titik kejatuhan kita. Kita yang kenal diri kita. Aku ni jatuh sebab apa? Sebab tersepak batu. Tersepak batu nampak, batu 5G. Kan? Kita je yang tahu kelemahan kita. Titik kelemahan kita yang buat kita jatuh, apa dia, kita je yang tahu. Kalau titik kelemahan kita kerana perempuan, kita je yang tahu. Kita minta Allah hasilkan satu doa, cipta doa yang kita sendiri faham. Kita minta doa tu kepada Allah, kita mohon kepada Allah supaya dihindarkan daripada perempuan-perempuan yang macam ni. Kalau nak bagi jodoh yang baik, bagi jodoh yang kekal, bukan tasyenggo. Kalau titik kelemahan kita kawan, kita buat satu doa, kita tulis, kita cipta satu doa, minta Allah jauhkan kita daripada kawan-kawan yang macam ni. Kita minta Allah datangkan kawan-kawan yang boleh mengingatkan kita kepada Allah. Bila kita tengok muka dia, sebab berseri muka dia, lembutnya muka dia, sampai kita ingat kepada Allah. Berseri muka dia, lembut muka dia kerana apa? Kerana wuduk yang sempurna, kerana solat yang sempurna. Sehingga bila kita tengok muka dia, kita rasa macam, ya Allah, tenangnya, ya Allah, lapangnya hati. Aku tengok muka dia, aku pun nak jadi macam dia lah. Kita mohon pada Allah, datangkanlah kawan-kawan yang macam ni kepada kita. Jauhkanlah kita daripada kawan-kawan yang bertanduk tak nampak. Faham bertanduk tak nampak? Setan. Setan tu daripada mana? Dalam surah An-Nas Allah kata apa? Syaitan pembisik dari golongan minal jinnati wan nas. Golongan syaitan pembisik di kalangan jin dan minal jin nati wan nas. Minal jin wati wan nas. Nas tu apa? Manusia. Manusia tu sendiri pun adalah setan. Kalau kawan kita nak berubah, kawan kita nak tinggalkan dadah, kita pun pergi cakap kat dia, alah, aku tahu engkau dah nak berubah, engkau nak berhenti dadah. Tak apa, sekali ni je aku belanja, tak apa, aku payung sekali ni je. Kau kena satu haul lah, jom kita sama-sama kena satu haul. Last lepas ni kau nak berhenti, kau berhentilah.
waktu tu kitalah setan. Kan? Orang nak jadi baik, kita yang bisik-bisik dekat dia. Kitalah setan, mengikut daripada surah An-Nas tadi. Syaitan letaknya di mana? Di mana pengakhiran syaitan? Kekal dalam jangan jadi setan, jadi hamba Allah. Jadi cipta satu doa itu adalah luahan isi hati kita yang paling dalam. Kita je yang tahu apa kita nak daripada Allah. Macam apa tadi cerita pengalaman apa sendiri, apa tak nak benda lain waktu tu, cuma nak solat aja. Ya Allah, susah sangat nak solat, berat sangat nak solat. Sebab tu apa merayu sampai menangis, minta dengan Allah, ya Allah bagilah aku kekuatan untuk solat, dan bagilah aku istiqamah di dalam mendirikan solat. Itu je apa minta, tu je. Bila kita dapat istiqamah di dalam solat, dapat jaga solat 5 waktu, dapat istiqamah di dalam solat, insya-Allah nanti jalan mula terbuka, hidayah mula datang, cahaya mula menyinar. Satu jalan kebaikan kita akan nampak. Sebab tu apa memang tak nak benda lain, apa nak mula dengan solat. Tak solat jiwa tak tenteram, ya Allah, sangat-sangat tak tenteram. Sampai sekarang ni masa duduk kat hospital apa kena apa, masa kena stroke tu, mild stroke, kena tahan kat hospital. Tak boleh nak solat 3 hari. Rasa macam nak gila. Sebab pasang masuk air, lepas tu dekat dada macam-macam wire dia pasangnya. Macam nak gila. Tak boleh solat. Nak berdiri, nak duduk, nak berdiri memang tak boleh. Nak duduk kejap tumbang, duduk kejap tumbang. Pusing-pusing kepala ni. Terbaring aja. Tak mampu nak solat walaupun tak ada alasan sebenarnya. Terbaring pun kita wajib solat. Tapi tak mampu juga waktu tu. Cuma ingat nak qada saja solat. Tapi itu pun 3 hari itu pun, ya Allah, rasa macam nak gila tak dapat solat. Apa yang kena buat di dalam iktiraf ni? Iktiraf dalam kehidupan pemulihan, apa yang kena buat? Pertama, kuat sikit. Pertama apa? Menulis kehidupan, kisah kehidupan daripada mula terlibat dengan Dadah sampai sekarang. Dekat situ nanti kita tulis, kita baca, kita akan nampak balik dekat mana puncanya. Okey, itu sebab kita kena tulis. Kita tulis, kita baca balik, ulang-ulang baca, kita mesti akan nampak kat mana silap kita. Kemudian yang kedua, titik kejatuhan. Yang ketiga, doa. Cipta doa sendiri. Kalau aku diberi peluang minta dengan Allah, apa doa yang aku nak minta dengan Allah? Cipta doa tu untuk diri sendiri. Kita je tahu apa yang kita nak dalam hidup kita, dalam proses kepulihan kita. Boleh? 3 perkara ni esok dah start tau. Kita ada tempoh 1 minggu sampai minggu depan. Jadi sampai Jumaat depan. Jumaat depan kita akan masuk teras yang kedua. Jadi sebelum masuk teras kedua, nanti apa akan semak? Okey. Perkara yang kelima, aplikasi rohani dan praktikal. Perkara kelima dalam iktiraf, teras pertama iktiraf yang kita kena buat, aplikasi rohani dan praktikal. Langkah-langkah praktikal iktiraf dalam Nizam Ar-Ridwan, dalam modul Nizam Ar-Ridwan. Langkah-langkah dia ada 4 langkah. Yang pertama,
jurnal pengakuan diri, jurnal pengakuan harian yang tadi yang kita cakap tadi, buat kisah tadi jurnal pengakuan harian. Jurnal pengakuan harian ni maksudnya apa yang kita buat sepanjang hari ni, kesilapan yang kita rasa kita dah buat, kita tulis dalam jurnal tu. Hari ni aku sakit hati dengan si polan tu, aku maki hamun dia dalam hati. Ini cara kita nak koreksi diri, kita nak perbaiki diri. Ya tak? Apa maksud tazkiyatun nafs? Penyucian jiwa. Nak sucikan jiwa kita, kita kena tahu apa kesalahan-kesalahan kita yang tersembunyi. Okey? Jurnal pengakuan harian. Kalau dalam hari tu kita ada buat kebaikan, tulis dalam jurnal tu. Hari ni aku bantu si polan bersihkan pakaian dia. Contoh. Yang harian punya tak nak, yang tugas harian jangan masuk dalam jurnal. Apa perkara-perkara peribadi yang kita buat? Hari ni si polan tu sedih. Aku memberi motivasi kepada dia. Aku menjadi pendengar masalah dia. Boleh faham? Okey. Itu yang pertama, langkah-langkah dia, langkah-langkah praktikal iktiraf. Yang pertama, jurnal pengakuan harian. Yang kedua, doa al-iktiraf. Nanti boleh ambil dia punya matan Arab dia. Minta nanti dengan apa? Makna dia, doa dia, ya Allah, aku akui segala dosaku dan aku mohon keampunanmu atas segala kesilapan dan dosa. Nak salin boleh, kalau tak sempat salin nanti boleh minta daripada Asam ataupun daripada Fatih. Doa ni dengan matan Arab dia sekali, dengan teks Arab dia sekali. Baca doa tu, kemudian baca sekali terjemahan dia. Ya Allah, aku akui segala dosaku dan aku mohon keampunanmu atas segala kesilapan dan dosaku. Itulah iktiraf. Apa dia? Pengakuan. Ya tak? Yang ketiga, sesi refleksi mingguan. Hari Khamis minggu depan, bila serahkan tu laporan tu, apa yang dah buat tu, kita akan buat refleksi pada hari Khamis. Sebab hari Jumaat kita akan masuk ceramah teras yang kedua. Okey? Jadi sebelum nak pergi ke teras yang kedua, kita akan buat refleksi dulu hasil daripada teras yang pertama, yakni iktiraf. Yang keempat, latihan empati. Siapa tahu maksud empati? Apa dia? Meletakkan diri kita dalam keadaan orang itu. Meletakkan diri kita dalam keadaan orang itu. Maknanya, kalau kita tengok kawan kita tu sedang berduka atas masalah, kita letakkan diri kita dekat tempat dia. Kita bukan mengutuk dia, alang kau ni asyik nak fikir macam tu. Bukan macam tu. Kita letakkan diri kita dalam keadaan dia. Setidak-tidaknya kita dapat jadi pendengar bagi masalah dia. Kita akan buat latihan empati. Boleh? Okey, insya-Allah. Itu pun pada hari Khamis nanti. Seminggu daripada hari ini. Okey. Yang terakhir, penutup, yang keenam,
maknanya di dalam iktiraf ni semuanya ada 6 langkah. Nanti kita ulang balik, kita imbas balik. Hampir 10.30. Kita stop 10.30. Tadi kita start pukul berapa? Ya, 1 jam lah. Sepatutnya yalah, 1 jam. Okey, penutup daripada iktiraf teras pertama ini, langkah pertama menuju Allah bukanlah dengan kaki. Langkah pertama bukan dengan kaki, tetapi dengan hati. Hati yang apa dia iktiraf? Hati yang mengaku. Iktiraf tu kan maksudnya pengakuan dan kesedaran diri. Okey? Langkah pertama menuju Allah bukanlah dengan kaki, tetapi dengan hati yang mengaku. Iktiraf adalah tanda kita masih hidup, masih punya iman yang bergetar, masih punya nur yang belum padam. Itulah iktiraf. Iktiraf adalah apa ulang? Iktiraf adalah tanda kita masih hidup. Sebab ramai orang yang sedang berjalan, sedang makan, sedang bergembira, sedang pergi shopping, sedang main handphone, sedang berkelah, tetapi sebenarnya dia adalah orang mati. Sebenarnya dia mati daripada hati. Hatinya mati daripada ingat Allah. Hatinya mati daripada iman. Sebab tu iktiraf adalah tanda kita hidup. Apa dia iktiraf? Pengakuan dan kesedaran diri. Tanda kita hidup. Iktiraf adalah tanda kita masih hidup. Kita bukan bangkai bernyawa. Masih punya iman yang bergetar. Apa maksud iman yang bergetar? Orang yang ingat Allah, hatinya akan bergetar apabila disebutkan nama Allah. Masih punya nur yang belum padam. Apa dia nur? Cahaya petunjuk. Belum terpadam lagi. Itu maksud iktiraf. Iktiraf adalah tanda kita masih hidup, kita masih punya iman dan kita masih punya nur. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami daripada mereka yang apabila tersalah segera memohon ampun, apabila terjatuh segera bangkit, apabila berdosa segera bertaubat. Kita mohon kepada Allah. Ini dalam surah Asy-Syam ayat 9 sampai 10. Maknanya sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Ini tazkiyatun nafs. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Surah Asy-Syam ayat 9 sampai 10. Ini penutup daripada teras 1, iktiraf. Di dalam iktiraf ni kita ada, di dalam teras 1 iktiraf, yakni pengakuan dan kesedaran diri, kita ada 6
langkah, 6 perkara. Yang pertama adalah pengenalan tentang perjalanan kita sebagai manusia. Yang kedua adalah intipati, iktiraf sebagai pintu pertama. Yang ketiga, dimensi iktiraf tu. Apa dia? Apa dia dimensi iktiraf tu? Iktiraf berada pada tahap nafsu lawamah, jiwa yang mula mencela diri. Faham mencela diri? Apalah bodohnya aku hisap dadah ni. Apa benda yang aku dapat menyusahkan diri aku, mak bapak aku, anak bini aku, menyusahkan diri aku. Itulah mencela diri. Dia bukan mencela diri tu macam kita bodoh bangang betul lah dia ni. Kita carut-carut kat orang. Itu kita mencela orang dengan perasaan marah. Yang ini kita mencela diri kita sebab kita dalam keadaan dah ada kesedaran benda yang kita buat tu salah. Boleh dapat? Okey. Kemudian langkah yang keempat, iktiraf dalam kepulihan, dalam kehidupan kepulihan. Apa yang kita kena buat? Muhasabah diri. Kita kena buat journal. Kita kena buat satu kisah hidup kita yang jujur. Kalau kita buat kita cerita tak jujur dalam tu, kita dengan Allah je yang tahu. Tak ada siapa boleh kita menipu diri kita lah maksudnya tu. Ya tak? Kena jujur dengan diri. Sebab tu cerita tu yang ditulis nanti bukan kita nak baca bagi orang dengar, tak. Kita nak tengok diri kita dalam tu. Oh, kat sini rupanya kesilapan aku. Ini puncanya aku terlibat. Itu je. Bukan apa suruh kau orang tulis tu, lepas tu nak pergi cerita dekat kawan-kawan. Tak. Itu peribadi kau orang. Itu cerita peribadi, tak perlu dicerita-cerita kat orang. Cuma untuk kita, selagi kita tak tulis, kita sendiri tak baca, kita tak nampak. Kita kena tulis, kita baca berulang-ulang, baru kita akan sedar. Oh, ini kesilipan aku sebenarnya. Yang kita baca tu adalah kitab diri. Kisah diri kita yang kita baca, bukan kisah orang. Kita baca kisah kita, baru kita nampak apa yang berlaku. Ya tak? Okey. Kemudian kenal pasti titik kejatuhan kita. Kenapa kita ulang-ulang buat? Kemudian doa. Buat satu doa. Cipta satu doa daripada hati kita yang lubuk hati kita yang paling dalam. Apa yang kita nak minta berkaitan dengan iktiraf ni, apa yang kita nak minta pada Allah? Minta cara masing-masing, ayat masing-masing. Mintalah seolah-olah Allah tu ada depan kita. Minta sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh sampai menitik air mata, nescaya Allah bagi. Alhamdulillah Allah bagi. Apa? Alami benda tu. Apa minta nak solat aja. Alhamdulillah Allah bagi apa solat. Bagi jaga solat. Sampai sekarang nak tinggalkan solat kita rasa risau, rasa nak gila, rasa takut. Itu yang kita kena buat. Apa kita nak? Kita nak berhenti daripada dadah. Minta dengan Allah. Karanglah macam mana pun ayat. Allah faham. Okey. Tak payahlah tanya, kau buat doa macam mana? Itu. Mana boleh bincang-bincang. Ini antara kita dengan Allah. Kita dengan Allah je. Doa tu permintaan kita kepada Allah. Kita buatlah macam mana pun. Kemudian kita selama seminggu kita amalkan doa tu. Setiap 5 waktu kita sembahyang kat sini berapa waktu? 5. Lebih. 5 waktu tu dah wajib. Duha
taubat, hajat, witir, cuma qabliyah ba'diyah je tak buat. Rawatib tak buat Setiap kali kita solat tu kita panjatkan doa tu. Okey. Itu yang keempat. Langkah yang kelima, aplikasi rohani dan praktikal. Dalam tu ada 4 perkara. Pertama, jurnal pengakuan harian. Apa kita buat hari-hari. Doa iktiraf. Bukan apa yang kita buat sepanjang hari tu. Maksud apa? Segala kebaikan dan kejahatan yang kita buat, kita tulis. Hari ni kita rasa sakit hati dengan orang tu, kita menyumpah dia dalam hati, kita tulis. Hari ni kita bantu dia, kita menjadi pendengar. Bukan bantu tu kita boleh selesaikan masalah dia, tak. Kita menjadi pendengar untuk diluahkan. Itu pun adalah perkara kebaikan. Kita tulis. Kemudian doa al-iktiraf. Nanti Pak suruh Fatih photostat benda ni banyak-banyak. Masing-masing boleh simpan seorang satu untuk jadikan panduan. Sebab nanti modul ni dah komplit semua, nanti apa akan bagi dekat seorang pelajar USIM, pelajar PhD. Apa akan bukukan, dia akan hantar dekat USIM untuk disemak apa semua. Kalau okey semua endorse, kita nak buat buku, kita nak cetak, kita nak edarkan. Nanti apa bagi seorang satu benda ni. Tolong photostat nanti Fatih bagi dekat dia orang seorang satu. Asal hantar dekat kedai photostat lah, murah sikit. Berapa orang ada tu buat berapa set. Doa dia nanti ambil daripada sini, doa al-tiraf. Kemudian sesi refleksi mingguan, itu antara personal. Personal tu maknanya setiap orang dengan apa. Kalau apa tak ada, setiap orang dengan rusairi. Kemudian latihan empati. Latihan empati ni sangat-sangat penting. Sebab dekat sini ada keluarga yang tak datang-datang melawat. Kan, ada keluarga yang bawa macam-macam bekal. Kita ni yang dapat bekal macam-macam daripada keluarga. Bila keluarga datang ziarah, kawan tu kita tengok dah berbulan dah tak ada keluarga datang ziarah. Kita dapat Maggi, kita pergi dekat dia, kita dulu nak ambil lah ni, engkau masak lah makan. Itulah empati. Kita tengok keadaan dia tu, kita pun rasa macam dia. Padahal keluarga kita baru je balik melawat. Tapi sebab kawan tu kita tengok dah 2 bulan, 2-3 bulan keluarga tak datang melawat. Kita ni keluarga baru je balik, tapi ada bawa buah tangan. Rasa empati kita kepada ikhwan tadi. Ikhwan tu maksudnya apa? Saudara. Saudara kita tu makan tidur sama-sama kat situ. Ya tak? Empati yang lahir dalam diri kita. Kita pergi jumpa dia, Ana ambil lah, kau tak salah apa ni, nak apa ni, nak monyok-monyok, ambil lah, jom kita makan sama-sama. Itulah empati. Okey. Latihan empati kena buat dalam seminggu ni. Kemudian langkah yang ke-6, penutup adalah faham. Kena faham apa? Langkah pertama menuju Allah bukan dengan tapi dengan hati yang mengaku. Iktiraf adalah tanda kita masih hidup, masih punya iman, masih punya nur. Boleh? Okey, sebelum kita tutup, kita nak solat isyak dah 10.30, 10.34, lebih 4 minit, minta maaf. Okey, apa nak tanya? Ada apa-apa soalan yang nak bertanya, silakan tanya supaya kita lebih faham. Tapi jangan buat faham, pura-pura faham. Kita lebih baik bertanya supaya kita pandai. Jangan memandai-mandai. Okey. Ada soalan?
Ya. Tak dengar, apa tak dengar? Boleh. Tulis macam mana kita boleh terjebak. Macam mana kita boleh mula menghisap rokok, mula mengambil dadah, mula hisap vape. Macam mana? Kita je yang tahu cerita tu kan. Bila kita tahu tu, kita tulis, kita baca, berulang-ulang kali kita baca, akhirnya kita akan tahu, oh inilah punca aku boleh hisap. Punca aku sebab berkawan dengan si Polan ni. Sebab berkawan dengan dia lah aku hisap. Apa kita perlu buat? Bila kita dah tahu, kita kena jauhkan diri daripada dia dan orang-orang yang macam dia. Itulah sebenarnya. Sebab tu kita kena tulis. Selagi kita tak tulis, kita tak nampak. Kalau kita tak tulis, kita tak nampak. Kita kena tulis, kemudian kita baca, baru kita nampak. Hari ni kita baca, kita akan nampak ni. Esok kita baca, kita akan nampak poin lain pula. Oh, ini poin ni. Ini sebab yang kedua aku terlibat. Lusa kita baca, kita nampak lain pula. Sebab tu bila kita tulis yang jujur sejujur-jujurnya, kemudian setiap hari kita baca, kita akan nampak satu. Kita akan nampak satu persatu puncanya. Itulah namanya muhasabah diri. Okey. Ada soalan lain? Ada tak soalan lain? Ada tak? Alah, tak best lah macam ni. Kalau macam ni apa nak tanyalah. Kalau tak ada soalan, apa nak tanya? Apa dia Nizam Ar-Ridwan? Okey, keseluruhannya Nizam Ar-Ridwan adalah modul ataupun sistem kepulihan di bawah tazkiyatun nafs. Okey. Apa dia lawamah? Nafsu lah, nafsu apa? Bagi tepukan. Sebab apa dia mencela diri? Sebab dia dah mula ada kesedaran. Dia tak maki orang, dia maki diri dia. Sebab dia dah nampak kesalahan yang ada dalam diri dia. Itu peringkat nafsu lawamah. Kemudian apa dimensi iktiraf? Okey, bagus. Bagi tepukan. Alhamdulillah, bagus. Kemudian iktiraf dalam kehidupan pemulihan. Apa dia? Iktiraf dalam kehidupan pemulihan. Apa dia? Aktiviti muhasabah diri. Kena buat autobiografi rohani. Kena tulis cerita kehidupan dengan jujur. Okey. Apa tak ada apa nak tanya lagi? Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada soalan, kita tutup setakat ni dulu. Kita siap-siap solat isyak. Apa sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa minta ampun, minta maaf sekiranya kalau ada terkasar bahasa
terguris hati apabila ada kata-kata apa yang tak senang didengar. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillah. Alhamdulillah.